Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Kembali kita ke video seterusnya. Kali ini saya ingin tunjukkan bagaimana kita membuat email-email ataupun letter di dalam autoresponder kita. Sebelum ini kita telah setkan bagaimana untuk membuat email campaign yang pertama. Jadi sekarang kita nak buat letter dia. Maksudnya email yang terdapat di dalam email campaign tersebut. Jadi saya klik di autoresponder. Bila saya klik di autoresponder ini, anda akan boleh lihat berapa banyak email campaign yang anda miliki. Dengan satu autoresponder, anda boleh buat banyak campaign. Jika anda ada 5 ataupun 10 perniagaan, tiap-tiap perniagaan itu anda boleh buat satu email campaign. Dekat sini katalah Vema, dekat bawah anda boleh buat uptrend, TuneTalk, Tone Excel. Anda ada jual produk-produk lain, anda ada jual e-book. Setiap satu perniagaan anda boleh buat campaign yang berbeza hanya dengan satu akaun autoresponder sahaja, tak perlu banyak. Okey, di sini saya ingin tunjukkan macam mana kita nak buat dia punya letter ya, surat-surat dia tu. Okey, saya klik di campaign yang saya kendaki. Katalah di sini projek ni katalah Vema. Saya klik di Vema ni. Ini semua kita telah setkan sebelum ini masa kita buat setting email campaign untuk produk tersebut. Katalah saya nak buat letter, jadi saya kena klik di letter, create new letter. Saya klik di start with a blank letter. Okey, dekat atas ini adalah subjek dia. Jadi kalau anda biasa subscribe dekat email campaign orang lain, kadang-kadang mereka panggil nama kita. Sebenarnya itu kita boleh set menggunakan token. Contohnya katalah saya klik add token. Kalau saya klik name di sini, dia akan keluar star name star. Saya letak koma, saya tulis selamat datang ke grup Vema, contohnya. Alright. Jadi apabila letter ini ataupun email ini keluar sahaja, dia akan memanggil nama orang tu. Okey, dia akan memanggil nama subscriber tersebut. Kalau nama dia Ali, dia panggil Ali lah. Ali selamat datang. Sebab kalau kita ada 10,000 subscriber, email ini akan keluar dan memanggil nama tiap-tiap seorang, bergantung kepada data yang mereka masukkan di dalam capture form sebelum ini. Kalau nama dia Ali, dia panggil Ali lah. Kalau dia panggil John, dia akan panggil nama tu John lah. Okey. Jadi ini adalah tajuk. Dan di bawah ini dia ada dua versi, satu HTML, satu teks. Jadi anda boleh pilih mana satu. Kalau HTML ni boleh masukkan gambar, boleh ubah tulisan, ubah jenis font, okey, dan masukkan HTML code. Ini semua boleh dilakukan di dalam HTML version. Kalau teks ni hanya tulisan sahaja. Biasanya jika saya ingin membuat letter di dalam email campaign ini, saya akan type terlebih dahulu di notepad. Contohnya yang di sini. Saya dah siapkan awal-awal di dalam notepad. Salam sejahtera kepada star name star. Di sini saya ingin memperkenalkan kepada anda mengenai satu peluang perniagaan masa kini bla 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 bla. Saya boleh type sepanjang yang saya kehendaki. Dan daripada bubuh nama anda di sini, masukkan nombor handphone anda. Dan bawah ini, kalau anda ingin mempromosikan sesuatu, anda boleh promosikan sesuatu. Lihat, apabila saya dah siap type di notepad ni, saya akan copy ini semua, saya masukkan di dalam ruangan ini. Salam sejahtera. Di sini semua dah keluar yang itu. Dan jika saya ingin mempromosikan benda lain, pelajari cara membina website di sini, saya boleh masukkan token. Bukan token yang di atas token yang di ruangan yang ini. Ingat tak sebelum ini masa kita membuat setting autorespond, setting email campaign, kita ada letakkan token yang banyak untuk URL. Ada signature URL satu. Sebelum ni saya masukkan contoh dia auto MLM anda, mazlanabbas.biz, tonexcel.biz. Itu yang saya pesan sebelum ini. Kalau anda banyak perniagaan-perniagaan lain, siapkan dulu. Okey. Dan apabila anda dah siapkan macam ni, anda boleh pilih sahaja.
pelajari cara membina website, saya boleh klik auto MLM anda. Saya double klik, dia masuk dekat sini. Jadi email ini, letter ini apabila keluar menuju kepada subscriber kita, signature URL satu ini akan ditukar kepada website yang saya telah letakkan di dalam token sebelum ini. Okey, dia akan gantikan. Ini adalah kegunaan token, dan ini adalah cara untuk kita buat letter kita yang pertama. Apabila telah siap, anda klik save this letter. Okey, apabila anda save this letter, anda akan lihat di sini di hujung ni adalah day delays. Day delays ini maksudnya bilakah email ini perlu dihantar. Jadi email ini perlu dihantar untuk email yang pertama, letter yang pertama. Anda kena letak day delay adalah kosong, mesti kena kosong. Lepas itu apabila anda letak kosong, maksudnya jika ada sesiapa subscribe ke dalam capture page anda, automatic email ini akan dihantar terus kepada mereka. Okey, selepas mereka confirm saja di dalam email, klik link activation tu, email ini automatic akan terus dihantar pada mereka. Okey, apabila sudah siap, anda klik submit delete changes. Jika saya ingin membuat letter yang kedua, saya hanya perlu klik di letter, create new letter, start with a blank letter. Tajuk hari ini saya nak tulis apa khabar. Saya add token, apa khabar, star name star, tidak ke mana hari ini. Jadi jika ada satu email datang kepada anda, apa khabar Ali, tidak ke mana hari ini, orang akan lebih cepat untuk membuka email tersebut kerana email ini telah dipersonalizekan. Okey, saya dah siapkan juga email kedua. Saya buat juga awal-awal di dalam notepad. Saya copy kan. Lepas tu saya masuk di dalam ni, saya paste. Saya klik dalam ni, saya Ctrl V saja, saya paste kan. Pelajari jika saya ingin ubah iklan saya untuk email yang kedua ni, saya boleh ubah. Saya type ingin menghadiri kursus membina website, sila lawati. Saya awal-awal tadi dalam token saya dah masukkan, saya hanya klik token, scroll ke bawah. Sini ada satu website saya berkenaan kursus. Saya klik di sini dan saya save this letter. Okey, letter yang pertama sebelum ini saya dah savekan day delay dia, memang kena kosong. Letter yang kedua saya boleh letakkan kena lebih besar daripada letter sebelum ini. Kalau sebelum ini kosong, letter yang kedua mungkin saya boleh letak satu. Satu maksudnya adalah satu hari selepas letter yang pertama. Apabila saya letak nombor 1, saya boleh letak juga nombor 2. Dia mesti lebih besar daripada letter sebelum ini. Submit delay changes. Jadi email yang kedua ini akan dihantar 2 hari selepas email yang pertama. Jika anda buat banyak lagi letter, nombor dia kena lebih besar, day delay dia kena lebih besar, 0, 2, 4, 8, 9 macam tu, ataupun 0, 1, 2, 3, 4, 5 pun boleh. Jadi asalkan nombornya adalah lebih besar daripada nombor sebelum itu. Itu cara nak meletakkan day delays di dalam autoresponder traffic wave. Itu adalah cara juga bagaimana kita nak buat letter seterusnya. Berapa banyak pun kita boleh buat, dan saya rasa dia tak ada limit dalam traffic wave ini. Dan kita akan jumpa di video seterusnya selepas ini.